Nama saya ialah Dania Balkish binti Roslan. Saya merupakan pelajar program persediaan ijazah sarjana muda perguruan. Option Bahasa Melayu daripada kelas PPS 38. Angka giliran saya ialah 2025 1723 10012. Pembentangan ini disediakan di bawah bimbingan pensyarah saya iaitu Puan Nik Suzana binti Nikmat. Saya amat berbesar hati kerana diberi peluang untuk mengupas topik yang sangat penting kerana sebagai bakal guru, saya percaya bahawa kejayaan kokurikulum tidak hanya berlaku kepada murid semata-mata tetapi juga kepada guru yang memahami dasar-dasar pelaksanaannya serta mampu untuk memanfaatkan teknologi dalam pengurusan kokurikulum. Baiklah, mari kita mulakan dengan memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan dasar pelaksanaan kegiatan kokurikulum menurut Akta Pendidikan 1996. Kokurikulum ini merupakan sebahagian daripada kokurikulum kebangsaan dan pelaksanaannya adalah wajib di semua institusi pendidikan kerajaan serta bantuan kerajaan. Setiap dasar yang diwujudkan sudah tentu mempunyai matlamat yang ingin dicapai. Begitu juga dengan dasar pelaksanaan kegiatan kokurikulum selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan serta hala tuju rancangan pendidikan Malaysia RPM yang menekankan pembangunan modal insan berkualiti. 5 komponen utama yang dikenali sebagai JERIS iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah jasmani. Melalui aktiviti sukan, permainan dan perkhemahan, murid dapat meningkatkan kecergasan fizikal, daya tahan serta mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sebagai contoh, aktiviti merentas desa bukan sahaja meningkatkan kecergasan murid, malah dapat membentuk disiplin dan semangat juang murid. Kedua adalah emosi. Kokurikulum juga membantu murid mengawal emosi serta membina keyakinan diri. Apabila murid menyertai pertandingan atau memegang jawatan sebagai pengawas persatuan, mereka belajar untuk mengurus tekanan, menerima kemenangan dan kekalahan secara matang dan bekerjasama dengan rakan-rakan. Yang ketiga adalah kerohanian. Selain itu, aktiviti kokurikulum juga turut menyemai nilai-nilai murni seperti amanah, bertanggungjawab, hormat menghormati dan juga semangat sukarela. Nilai ini amat penting dalam membentuk sasiah murid yang berakhlak mulia. Yang keempat, intelek. Kokurikulum turut menggalakkan murid berfikir secara kreatif dan kritis. Sebagai contoh, pertandingan inovasi, robotik atau kuis akademik membantu murid mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di dalam bilik darjah ke dalam situasi sebenar. Akhir sekali ialah aspek sosial. Melalui aktiviti berkumpulan, murid belajar berkomunikasi, bekerjasama serta menghormati kepelbagaian budaya dan pandangan orang lain. Kemahiran ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan alam pekerjaan pada masa hadapan. Jelaslah bahawa pembangunan JERIS ini selari dengan matlamat rancangan pendidikan Malaysia untuk melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga mempunyai kemahiran insaniah, literasi digital, nilai kepimpinan dan jati diri yang tinggi. Sebagai bakal guru, saya percaya bahawa setiap aktiviti kokurikulum yang dirancang perlu sentiasa menjurus kepada pembangunan kelima-lima aspek ini agar objektif pendidikan negara dapat direalisasikan. Baiklah, setelah memahami matlamat pelaksanaan kokurikulum, persoalan seterusnya ialah bagaimana kerajaan memastikan matlamat tersebut dapat dicapai di semua sekolah. Jawapannya ialah melalui 5 dasar pelaksanaan kegiatan kokurikulum yang menjadi panduan utama kepada pihak sekolah dalam merancang, melaksanakan dan menilai setiap aktiviti kokurikulum.
Kelima-lima dasar tersebut ialah yang pertama, kokurikulum kebangsaan yang menegaskan bahawa pelaksanaan kokurikulum ini merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan dan wajib dilaksanakan di setiap sekolah. Yang kedua, penyertaan murid adalah wajib bagi memastikan setiap murid yang berpeluang mengembangkan potensi diri secara menyeluruh. Yang ketiga, penyertaan semua guru adalah wajib kerana kejayaan kokurikulum memerlukan komitmen dan kerjasama semua warga pendidik. Dasar yang keempat ialah kegiatan kokurikulum yang menekankan bahawa semua aktiviti perlu mempunyai matlamat yang jelas, objektif yang terancang, kaedah pelaksanaan yang sistematik serta penilaian yang berterusan. Yang kelima ialah prinsip penyertaan secara beramai-ramai tanpa wujudnya unsur diskriminasi yang memastikan semua murid diberi peluang yang sama untuk menyertai aktiviti kokurikulum. Dalam pembentangan ini, saya bukan sahaja akan menghuraikan setiap dasar tersebut, malah saya juga akan mengaitkannya dengan penggunaan teknologi digital dalam pengurusan kokurikulum. Hal ini penting kerana guru pada masa kini perlu menjadi guru yang kompeten digital, iaitu bukan sekadar menggunakan teknologi tetapi mampu mengaplikasikannya secara bermakna untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pembangunan murid. Untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pembangunan murid. Baiklah, kita mulakan dengan dasar yang pertama, iaitu kokurikulum kebangsaan. Dasar ini merupakan asas kepada semua pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Berdasarkan Seksyen 18 Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997, kokurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan dan pelaksanaannya adalah wajib di semua sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Hal ini bermakna kokurikulum ini mempunyai kedudukan yang sama penting dengan kurikulum akademik dan tidak boleh menganggap sebagai aktiviti sampingan. Kenapa dasar ini diwujudkan? Baiklah, saya bagi contoh. Murid yang mempelajari konsep komunikasi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, mereka akan mengaplikasikannya semasa menjadi pengurusi mesyuarat kelab. Murid yang mempelajari sains pula dapat mengembangkan kreativiti melalui kelab STEM ataupun pertandingan inovasi. Jadi, ini menunjukkan bahawa kokurikulum ini melengkapkan proses pembelajaran formal. Aktiviti di dalam kelab persatuan, sukan dan unit uniform, murid dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam situasi sebenar. Jadi, boleh fahamkan apa kaitannya? Jadi, selepas memahami kepentingan dasar ini, persoalannya ialah macam mana atau bagaimana seorang guru kompeten digital dapat memastikan dasar ini benar-benar dilaksanakan secara berkesan. Pada pendapat saya, guru masa kini bukan sahaja perlu memahami dasar pendidikan, malah perlu menguasai teknologi digital untuk menyokong pelaksanaan kokurikulum. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan Google Site sebagai pusat maklumat kokurikulum sekolah. Semua maklumat seperti jadual aktiviti, takwim tahunan, senarai guru penasihat, borang penyertaan, galeri gambar dan laporan boleh dihimpunkan dalam satu laman yang mudah diakses oleh murid dan ibu bapa. Selain itu, guru juga boleh menggunakan Google Drive untuk menyimpan dokumen kokurikulum secara sistematik. Hal ini memudahkan perkongsian fail antara guru tanpa perlu menggunakan dokumen yang bercetak. Sekiranya sekolah ingin mengadakan pertandingan atau program khas, guru boleh menghasilkan poster digital menggunakan Canva dan menghebahkannya melalui Telegram ataupun WhatsApp. Pendekatan ini lebih cepat, menjimatkan kos, mudah diakses oleh semua warga sekolah. Melalui penggunaan teknologi seperti ini, pelaksanaan dasar kokurikulum kebangsaan bukan sahaja mematuhi kehendak undang-undang, malah menjadi lebih sistematik, cekap dan selaras dengan konsep guru kompeten digital.
Selepas memahami bahawa kokurikulum ini merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan, kita beralih pula kepada dasar yang kedua yang memberi penekanan terhadap penglibatan setiap murid. Dasar yang kedua ialah penyertaan murid adalah wajib. Dasar kedua ini menyatakan bahawa setiap murid wajib menyertai kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada proses pendidikan di sekolah. Sekolah juga bertanggungjawab untuk menyediakan peluang yang seluas-luasnya agar murid dapat menyertai aktiviti yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. Murid yang tidak hadir tanpa sebab munasabah boleh dikenakan tindakan disiplin kerana penyertaan ini merupakan satu kewajipan. Jadi, kenapa penyertaan murid ini diwajibkan? Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid berpeluang untuk mengembangkan bakat dan potensi diri. Tidak semua murid menyerlah dalam bidang akademik, namun ada yang berbakat dalam sukan seni, kepimpinan, muzik ataupun aktiviti uniform. Walaupun penyertaan kokurikulum, murid dapat membina keyakinan diri, meningkatkan kemahiran komunikasi, belajar cara untuk bekerja sama dalam kumpulan dan mengembangkan potensi yang mungkin tidak dapat dicungkil melalui pembelajaran di bilik darjah. Sebagai bakal guru, saya percaya bahawa setiap murid mempunyai kelebihan tersendiri. Oleh itu, guru perlu memberi galakan dan bimbingan supaya semua murid dapat mengambil bahagian secara aktif, bukannya sekadar hadir untuk memenuhi syarat. Dalam era digital, guru mempunyai pelbagai cara untuk memastikan penyertaan murid ini direkod dan dipantau secara lebih sistematik. Sebagai contoh, guru boleh menyediakan Google Form ataupun kod QR untuk merekod kehadiran murid setiap kali aktiviti dijalankan. Semua data yang dikumpulkan akan dipindahkan secara automatik ke dalam Google Sheets. Guru tidak lagi perlu mencatat kehadiran secara manual ataupun secara tradisional, sekaligus menjimatkan masa dan mengurangkan risiko kehilangan data-data tersebut. Seterusnya, guru boleh membina dashboard kehadiran bagi memantau kadar penyertaan setiap murid. Dashboard ini membantu guru untuk mengenal pasti murid yang kurang aktif supaya tindakan susulan dapat diambil lebih awal. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada dasar yang ketiga, iaitu penyertaan semua guru adalah wajib. Dasar ini menjelaskan bahawa setiap guru di sekolah bertanggungjawab untuk mengurus, menyelia dan melaksanakan kegiatan kokurikulum. Penglibatan guru bukanlah satu pilihan, sebaliknya merupakan sebahagian daripada tanggungjawab profesional sebagai seorang pendidik. Hal ini penting bagi memastikan semua program kokurikulum dapat dijalankan secara sistematik, berkualiti dan memberi manfaat kepada murid-murid. Pada pendapat saya, dasar ini sangat relevan kerana guru bukan sahaja menyampaikan ilmu di dalam bilik darjah, malah berperanan sebagai pembimbing, pemimpin, fasilitator dan pembentuk sasiah murid melalui aktiviti kokurikulum ini. Sebagai contoh, seorang guru penasihat kelab bahasa Melayu bukan hanya menguruskan mesyuarat kelab, tetapi juga merancang aktiviti seperti pertandingan pidato, pertandingan forum, penulisan kreatif dan lawatan akademik. Jadi semua aktiviti ini memerlukan perbincangan yang teliti supaya objektif yang ditetapkan dapat dicapai. Oleh sebab itu, semua guru perlu bekerjasama. Jika hanya beberapa orang guru sahaja yang aktif, beban tugas akan menjadi tidak seimbang dan keberkesanan kokurikulum juga akan terjejas. Dalam era digital, pelaksanaan dasar ini menjadi lebih mudah apabila guru menguasai teknologi. Contohnya, guru boleh guna Google Calendar untuk susun takwim aktiviti tahunan. Semua tarikh mesyuarat latihan, pertandingan dan program boleh dikongsi bersama guru lain bagi mengelakkan pertindihan aktiviti. Selain itu, aplikasi Google Meet juga boleh digunakan untuk mengadakan mesyuarat sekiranya terdapat kekurangan masa atau lokasi. Dengan cara ini, perbincangan masih dapat dijalankan tanpa menjejaskan kelancaran pengurusan. Guru juga boleh menggunakan Google Drive sebagai tempat penyimpanan dokumen seperti kertas kerja, menu mesyuarat, surat mesyuarat, laporan aktiviti dan gambar program.
Semua dokumen ini boleh diakses oleh guru yang berkaitan pada bila-bila masa. Bagi tujuan promosi aktiviti kokurikulum pula, guru boleh menggunakan aplikasi Canva untuk menghasilkan poster digital yang lebih menarik sebelum disebarkan melalui WhatsApp ataupun Telegram. Pada pandangan saya, inilah yang dimaksudkan dengan guru komputer digital. Guru bukan sekadar tahu menggunakan aplikasi digital, tetapi mampu untuk memilih teknologi yang sesuai bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan kokurikulum. Hal ini juga menjawab essential question 1 iaitu kompetensi digital bukan sekadar kemahiran menggunakan teknologi, tetapi kebijaksanaan mencergasikan teknologi dalam setiap proses penggunaan kokurikulum. Selepas melihat peranan guru, kita akan melihat pula bagaimana setiap aktiviti kokurikulum perlu dirancang dan dilaksanakan supaya benar-benar memberi impak yang besar kepada murid. Baiklah, kini kita beralih kepada dasar yang keempat, iaitu pelaksanaan kegiatan kokurikulum. Dasar ini memberi penekanan bahawa setiap aktiviti kokurikulum perlu dilaksanakan secara terancang, sistematik dan berterusan. Bukannya hanya dilakukan secara spontan ataupun sekadar memenuhi jadual sekolah. Jadi, terdapat 4 elemen utama yang perlu diberi perhatian. Yang pertama ialah matlamat yang jelas. Setiap aktiviti perlu mempunyai tujuan yang ingin dicapaikan. Setiap aktiviti perlu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, jika sekolah itu menganjurkan pertandingan kawat kaki, matlamatnya bukan sekadar mencari pemenang, tetapi membentuk disiplin, kepimpinan dan semangat kerjasama dalam kalangan murid. Elemen yang kedua ialah objektif yang terancang. Guru perlu merancang aktiviti mengikut keperluan murid serta hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Elemen yang ketiga ialah kaedah pelaksanaan yang sistematik. Setiap program perlu mempunyai jadual yang tersusun, pembahagian tugas yang jelas, pengurusan risiko dan dokumentasi yang sangat lengkap. Manakala elemen yang terakhir ialah penilaian yang pragmatik dan progresif. Penilaian bukan hanya dilakukan selepas program selesai, tetapi sepanjang proses pelaksanaan bagi mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan penambahbaikan. Baiklah, seterusnya bagi menjawab soalan EQ yang kedua, persoalannya ialah bagaimana teknologi ini dapat membantu guru untuk melaksanakan dasar ini. Jadi, pada masa kini, pelbagai aplikasi digital boleh digunakan bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan aktiviti kokurikulum. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan Google Sheets ataupun spreadsheets untuk merekod markah penyertaan murid secara automatik. Dengan adanya formulir yang sesuai, markah dapat dikira dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, sijil penyertaan boleh dihasilkan menggunakan Canva dan dipautkan dengan kod QR supaya murid boleh mengakses sijil mereka secara digital. Kaedah ini bukan sahaja menjimatkan kos, malah memudahkan penyimpanan rekod. Guru juga boleh membina dashboard pencapaian murid bagi memantau penyertaan kehadiran dan penglibatan dalam pelbagai aktiviti sepanjang tahun. Melalui penggunaan teknologi ini, proses penilaian menjadi lebih sistematik, telus dan efisien. Pada pandangan saya, seorang guru yang kompeten digital bukan sekadar berjaya melaksanakan aktiviti, tetapi mampu untuk menggunakan teknologi untuk membuat analisis data dan merancang penambahbaikan
bagi program yang akan datang. Jadi, bagaimana guru kokurikulum ini membentuk kompetisi murid dan mencetuskan kesedaran tentang kesihatan diri? Pada hemat saya, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam merancang aktiviti yang bukan sahaja menyeronokkan, malah mampu untuk membentuk kemahiran abad ke-21 dalam kalangan murid. Sebagai contoh, apabila guru menganjurkan aktiviti perkemahan, program kecergasan atau pertandingan sukan, murid bukan sahaja meningkatkan tahap kesihatan fizikal, malah belajar cara untuk bekerjasama, menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan berkomunikasi dengan berkesan. Sekiranya aktiviti tersebut disokong dengan penggunaan teknologi seperti aplikasi kecergasan, borang refleksi digital atau Padlet untuk perkongsian pengalaman, murid akan menjadi lebih aktif, kreatif dan celik digital. Oleh itu, pelaksanaan kokurikulum yang sistematik bukan sahaja melahirkan murid yang sihat dari segi jasmani, tetapi turut membentuk kemahiran komunikasi, kepimpinan, kolaborasi dan pemikiran kritis yang diperlukan dalam dunia masa kini. Baiklah, setelah memahami 4 dasar pertama, kita akan melihat dasar yang terakhir yang menekankan prinsip penyertaan secara inklusif tanpa wujudnya unsur diskriminasi. Seterusnya, saya akan merumuskan bagaimana semua dasar ini membantu guru membentuk kompetensi murid melalui kokurikulum dan menjawab essential question dengan lebih menyeluruh. Kita kini sampai kepada dasar yang kelima, iaitu prinsip penyertaan secara beramai-ramai tanpa wujudnya unsur diskriminasi. Dasar ini menegaskan bahawa setiap murid berhak untuk menyertai kegiatan kokurikulum tanpa mengira kaum, agama, jantina, latar belakang ekonomi ataupun tahap pencapaian akademik seseorang. Semua murid diberi peluang yang sama untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Mengapa dasar ini penting? Hal ini kerana setiap murid mempunyai potensi-potensi yang berbeza. Ada murid yang cemerlang dalam akademik, ada yang berbakat dalam sukan, ada yang menyerlah dalam kepimpinan, seni ataupun bidang inovasi. Oleh itu, sekolah tidak boleh mengehadkan peluang hanya kepada murid yang tertentu sahaja. Sebaliknya, semua murid perlu diberi ruang untuk berkembang mengikut kebolehan masing-masing. Antara contoh pelaksanaan dasar ini ialah aktiviti khidmat masyarakat, gotong royong lawatan pendidikan, pertandingan antara rumah sukan dan penyertaan dalam pasukan beruniform. Sebagai contoh, apabila sekolah mengajarkan program gotong royong, semua murid akan bekerjasama untuk membersihkan kawasan sekolah tanpa mengira kaum atau latar belakang. Aktiviti seperti ini bukan sahaja mewujudkan persekitaran sekolah yang bersih, malah memupuk semangat kerjasama dan tanggungjawab. Begitu juga dengan program lawatan pendidikan melalui lawatan ke muzium, universiti atau pusat sains. Murid dapat menimba pengalaman baharu di luar bilik darjah. Pengalaman ini mampu untuk meningkatkan keyakinan diri, rasa ingin tahu dan kemahiran berkomunikasi. Selain itu, penglibatan ibu bapa dalam aktiviti kokurikulum juga memainkan peranan yang penting. Apabila ibu bapa turut hadir dalam program sekolah, hubungan antara sekolah, keluarga dan komuniti menjadi lebih erat. Hal ini selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mewujudkan pendidikan yang melibatkan semua pihak. Bagi saya, guru kokurikulum ini bukan sekadar menguruskan aktiviti,
tetapi berperanan sebagai pembimbing yang membantu murid berkembang secara menyeluruh. Langkah pertama ialah guru yang menubuhkan kelab persatuan, unit beruniform dan sukan yang memenuhi minat serta keperluan murid. Jadi, apabila murid ini diberikan peluang untuk memilih aktiviti yang mereka minati, mereka akan lebih bermotivasi untuk melibatkan diri secara aktif. Seterusnya, guru perlu merancang aktiviti yang menggalakkan penggunaan teknologi digital. Ini bukan sahaja dapat meningkatkan literasi digital murid, malah menggalakkan lagi mereka menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, guru juga boleh mengadakan kolaborasi bersama sekolah-sekolah lain melalui pertandingan ataupun projek secara dalam tarian. Aktiviti seperti ini memberi peluang kepada murid untuk bercakap dengan lebih yakin dan belajar menghormati pandangan orang lain. Guru juga boleh menggalakkan murid membuat refleksi selepas setiap aktiviti. Melalui ini, murid dapat mengenal pasti kekuatan, kelemahan dan perkara yang boleh diperbaiki pada masa hadapan. Dalam aspek kesihatan diri pula, guru boleh menganjurkan aktiviti seperti larian, senam aerobik, perkemahan atau eksplorasi alam sekitar. Jadi, aktiviti ini bukan sahaja dapat meningkatkan kecergasan fizikal murid, tetapi ia membantu untuk mengurus tekanan dan meningkatkan kesejahteraan emosi serta dapat mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Sekiranya teknologi seperti Google Fit, Strava atau aplikasi pengiraan BMI digunakan, murid dapat memantau perkembangan kesihatan mereka secara lebih sistematik dan juga lebih teliti. Jadi pada pendapat saya, inilah contoh yang sebenar macam mana guru kokurikulum membentuk kompetensi murid serta mencetuskan kesedaran tentang kesihatan diri melalui aktiviti yang menyeronokkan dan bermakna buat mereka. Sebagai rumusan, kelima-lima dasar pelaksanaan kegiatan kokurikulum ini saling melengkapi antara satu sama lain. Baiklah, apabila kelima-lima dasar ini dilaksanakan dengan baik serta disokong oleh penggunaan teknologi digital, pengurusan kokurikulum akan menjadi lebih cekap, sistematik dan berkualiti. Sebagai bakal guru, saya percaya bahawa teknologi ini bukanlah pengganti guru, tetapi merupakan alat yang membantu guru untuk menjadi lebih kreatif, inovatif dan berkesan dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Baiklah, sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membuat kesimpulan. Kokurikulum ini bukan sekadar aktiviti selepas waktu pembelajaran, tetapi ia merupakan satu proses pendidikan yang membentuk murid secara menyeluruh daripada aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial iaitu JERIS yang selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan dan rancangan pendidikan Malaysia. Jadi, sebagai seorang bakal guru, saya menyedari bahawa kejayaan pelaksanaan kokurikulum ini bukan hanya bergantung kepada dasar yang telah ditetapkan, tetapi bergantung juga kepada kebijaksanaan seseorang guru itu dalam menterjemahkan dasar tersebut kepada tindakan yang lebih bermakna dan lebih berkesan. Guru yang kompeten digital mampu merancang aktiviti dengan lebih sistematik, menggunakan teknologi secara beretika dan kreatif serta membimbing murid agar menjadi individu yang berilmu, berkemahiran, sihat, berakhlak mulia dan bersedia untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan.
Saya berharap pembentangan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kepentingan pelaksanaan kegiatan kokurikulum dalam melahirkan generasi yang seimbang dan berkualiti. Sekian, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.